父がいる、ウルトラの母がいる。そして太郎がここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ。彼方から迫り来る赤い日を。何かな地球に落ちるとき、腕の先が輝いて。太郎が飛び立つ、太郎が戦う。太郎、太郎、太郎、ウルトラマン太郎。Nampaknya tak ada apa-apa pun. Dah lama dah saya kerja shift malam ni. Tapi tak berapa suka lah saya kerja malam ni. Baru-baru ni ada 3 bangunan tinggi roboh tanpa sebab. Ya. Agak menakutkan Yalah, lah. saya ingat bangunan tu semuanya baru dibina. Tapi strukturnya tak kuat. Dengar tak? Jangan takutkan saya lah. Awak ni. Ish. Dekat sini lah. Bunyi macam ada benda tengah menggigit lah. Takkan ada tikus dalam bangunan ni? Dah berhenti. Ya tak ya. Kita buat laporan esok lah. Ngantuknya. Oi, tidur sedap ni. Tak ada apa berlaku pun. Ya. Mungkin semalam tu hayalan kita tak? Tidak. Ianya betul tau. Yelah tu. Pada saya tak ada apa yang berlaku. Kerana bangunan ni masih kukuh. Ibu pejabat ZAT, satu lagi bangunan runtuh. Okey, kami datang. Nanti dulu, Izumi. Saya rasa tak perlulah kita periksa setiap bangunan yang runtuh. Kita bukannya syarikat pembinaan. Betul tu. Apa pendapat awak? Izumi, jelaskan. Panggilan tadi seriuslah. Kita patut periksa. Baiklah, Kutaro dan saya akan ke tempat kejadian. Dan cari puncanya. Kamu yang lain, periksa bangunan yang tinggi ya. Pastikan semua dalam keadaan baik. Buat kerja dengan teliti. Ya. Semangat sikit. Baik. Dia kena dengan cara ni. Yelah, lemah dengan perempuan. Iyalah. Kitaro, apa hal ni? Saya percayakan awak sepenuhnya dalam projek ini tahu. Tapi cuba awak tengok. Macam mana nak jelaskan? Kayulah. Saya tak percaya. Siapa awak? Arkitek bangunan ni. Tempat ni penuh dengan sepihan kayu. Nak kurangkan kos ke, ha? Patutlah roboh.
Tapi ini tak mungkin. Ini satu bencana. Ayah saya tak buat salah lah. Apa yang berlaku bukan salah saya. Ayah, jomlah balik. Jomlah. Selain 3 bangunan yang runtuh minggu ini, satu lagi bangunan runtuh pada pagi tadi. Semuanya tanpa sebab. Semuanya belum ada kepastian. Pasukan ZAT mengatakan bahawa ianya mungkin kesilapan perancangan. Oleh itu, arkitek bangunan ini, Encik Hirata, sudah mengalami tekanan perasaan. ZAT akan menyoalnya bila dia dah pulih nanti. Suci Hirata. Ayah kepada rakan kelas saya. Patutlah. Tuan Shu tak datang tadi. Awak kawan kepada budak tu? Kesian mereka. Kami rasa dia cuba untuk mengurangkan kos. Tidak. Saya rasa abang dah silap. Dia seorang yang baik. Dia kata walaupun ayah saya tak ada, saya patut hidup dengan bahagia tau. Saya nak ke rumah Tuan Shu lah. Nyampas saya. Kenichi. Kenichi. Balik. Awak rapat dengan ahli ZAT. Tuan Shu. Ayah saya sakit tau. Tuan Shu. Kita cari punca yang sebenarnya. Betul ke? Kalau tidak, mereka akan kata semua ni adalah salah ayah awak. Jomlah, kita lakukan. Kenapa ni? Semutlah. Saya tak pernah tengok semut sebesar ni. Kerja mereka ni. Betul tu. Ia berpunca dari mereka. Jom pergi. Jom. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bukan salah saya. Ayah. Ayah. Bangunlah. Jangan ganggu ayah lah. Ayah. Ayah, bangun ayah. Saya tahu kenapa bangun teruntuh. Bangun ayah. Saya tahu puncanya. Tolonglah ayah, bangun. Jangan Bangunlah ganggu. ayah. Tentu ia tak boleh keluar. Sekarang kita dah pasti. Tentu ada saran dia kan? Mesti ada dekat kawasan ni. Ya, jom pergi.
Dari tingkat 2 hingga tingkat 6, ada ruang pejabat untuk sektor perniagaan. Selain itu, ada bilik penthouse dan apartmen. Harga yang kami tawarkan semuanya berpatutan. Awak semua jangan risau. Bangunan ni kukuh, takkan runtuh punya. Kami menggunakan bahan-bahan yang cukup Dengar tak? bermutu. Kita kena beri amaran. Pada sesiapa yang membeli pada peringkat Tuan, kami dengar Isdah makan bangunan ni akan runtuh. Cepat, tinggalkan bangunan ni cepat. Tuan, dengar cakap saya. Percayalah. Sudah, jangan nak mengarut. Ya betul, percayalah. Ya, baiklah. Okey. Mengawal. Tuan, mari. Betul lah cakap saya. Percayalah, janganlah. Jangan cakap saya. Percayalah. Cepat, tinggalkan bangunan ni. Iyalah tu, budak-budak ni. Ada-ada aja dia. Baiklah. Tunggu di situ. Kami datang. Kenichi dan rakannya pergi ke tempat kejadian dan terjumpa semut sebesar kucing. Betul ke? Kenichi kata, semut yang mereka tangkap melepaskan diri dari balang kaca. Ha? Di mana mereka? Mereka berdekatan dengan bangunan yang runtuh tu. Mungkin ke ada satu koloni semut dekat situ, ha? Mereka terdengar bunyi mengunyah di belakang dinding. Kotaro, Yuno, pergi ke sana. Baik. Zeti dah sampai. Kenichi, Abang, mereka tengah buat majlis lah. Kotaro, mengikut radar, bangunan ni aktif lah. baiklah. Kosongkan bangunan ni sekarang. Pastikan semua orang keluar, ya? Baik. Lari belah sana, cepat. Pepisah dua, belah sana. Ini untuk kebaikan Cik. Cepat keluar Cik, cepat. You know, semua dah keluar? Inilah budak yang buat kecoh Apa hal ni? Nak tahu kenapa? ZAT nakkan publicity. Dan budak-budak ni nak perhatian, tu tak? Kotaro, tengok tu. Apa benda tu? Apa benda ini tu? Semut membuat sarang. You know, bawa mereka berlindung. Cepat. Bangunan ni akan runtuh. Kami perlukan bantuan. Lieutenant, Nanbara akan sembuh racun serangga daripada atas. Kita hapuskannya di bawah, ya? Baik. Pistol ni serba boleh. Racun serangga, air panas, api, semua boleh digunakan. Bagus. Kita hapuskan mereka. Bagus. Mereka terperangkap. Kita jalankan tugas. Baik. Di sini. Ke tepi. Biar saya bakar mereka. Sekarang sembuh gas. Baiklah. Guna racun serangga. Baik.
Harap-harap racun serangga ni berjaya. Nak asal mereka. Nakajima, habislah kita. Racun serangga ni tak memberi kesan lah. Jom. Setelah membuat sesi perbincangan tentang Skyhawk, Lieutenant Aragaki, Kotaro dan Nakajima telah membuat keputusan tentang cara untuk menghapuskan semut-semut itu. Cecair asid yang keluar dari semut yang digunakan oleh semut untuk berkomunikasi dipercayai menyebabkan konkrit bangunan menjadi lemah. Oleh itu, bahan untuk mencegahnya telah pun dicipta. Nambara. Ya. Bila semut-semut tu muncul nanti, serang mereka menggunakan napalm. Baik. Okey, berlepas. Baik. Ikut kami. Cepat. Bagus. Lancarkan Ipam. Baik. Cahayalah. Hapuskan mereka. Apa hal lah ni? Nampak? Ia telah bertukar menjadi raksasa lah. Alamak. Tak boleh. Enjin rosak. Keluar! Main kasar je. Baiklah. Keluar! Tak guna. Baiklah. Abang Kotaro! Baiklah.
Berjayalah. Lieutenant, Nambara, Lieutenant. awak tak apa-apa? Awak masih hidup? Dia masih hidup. Mana Kotaro? Tadi saya nampak dia lompat atas raksasa tu. Kenichi, Akak, saya tak dapat nak cari abang. Kakak, abang Kotaro. Kenichi! Abang, Kenichi! abang. Awak tak apa-apa. Kotaro. Abang tak apa-apa ke? Abang tak apa-apa. Jom ke sana. Abang pasti ke abang okey? Abang okey. Lieutenant! Oi! Risau je lah. Maaf. Kami semua risau tu tak? Kotaro, awak tak apa-apa ke? Awak okey ke Taro? Tersilur sikit je lah. Buat risau je lah. Lain kali jangan lompat atas kepala raksasa tu tak? Maafkan saya. Lain kali saya tak buat lagi. Apalah. Awak ni buatkan Sauri risau je lah. Ya. Kalau tidak, abang perlu jawab pada adiknya.